Okay guys, ini adalah pengguna mod letup-letup untuk CDI siap mapping. Okay guys, ini adalah CDI siap mapping. Okay, jadi ni order daripada WhatsApp oleh Tuan Jack, bukan Jack Sparrow. Okay, jadi ni 3353 nombor akhir telefon owner sebagai rujukan. Okay, ni PNP SYM e-bonus 110cc. Okay, jadi kita akan tengok mapping owner. On kan, reading data. Mod 1 adalah mod highway. Okay, mod highway ni kita guna untuk main jauh. Okay, untuk jaga kita punya mesin, okay, agar tidak terlalu panas. Okay, jadi apabila kita main jauh, okay, jadi mesin kita terlalu lama berfungsi. Okay, jadi kita perlukan mod 1 untuk bagi enjin kita sejuk sikit lah. Okay, kalau sejuk tu disebabkan api dia tak terlalu tinggi lah. Okay, dia punya degree dia. Jadi untuk main jauh, mod 1 ni sangat sesuai untuk kita bagi enjin kita tahan lama. Okay, jadi apabila terlalu lama panas melampau, dia akan merosakkan komponen enjin. Okay, jadi mod nombor 2 adalah mod timing kuda bunyi seketul-seketul. Okay, jadi mod timing kuda ni guna waktu berhenti motor saja. Okay, jadi kalau nak mod boleh jalan timing kuda, boleh pakai mod nombor 6. Okay, jadi ni bunyi seketul-seketul. Okay, cuma perlu tinggikan skru timing carburetor dalam 2000 rpm sahaja. Okay, jadi macam mana kita nak tahu RPM tu? Pakai je meter digital. Okay, meter digital RPM tu boleh. Ataupun kalau tak ada meter digital RPM tu, boleh guna pakai telinga. Okay, indikator sebagai petunjuk kita. Jadi kita dengar kan, dia naik kan, kita tekan mod nombor 2 petu tinggi kan, sampai dia bunyi timing kuda. Jadi macam tu. Okay, jadi mod nombor 3 adalah mod laptop api low. Okay, jadi dia ada dua, satu mod laptop api low, satu mod laptop api padu. Api power. Jadi ni api lagi power, lagi panjang, lagi besar. Yang nombor 3 ni santai. Okay, jadi pastikan pakai mod laptop ni tak terlalu lama lah, untuk elak daripada gasket terbakar. Sekejap tak ada masalah. Okay, bawa jalan pun boleh, tak ada masalah. Nak main laptop waktu jalan pun boleh. Tapi slow lah untuk mod nombor 3 ni. Okay, jadi mod nombor 4 adalah sebuah helikopter. Ni dia bunyi tata-tata macam tu. Okay, jadi tak perlu setting carburetor minyak terlalu lebih. Okay, sampai mengganggu performance mesin kita. Okay, bila minyak terlalu banyak, terlalu besar menjek dia, jadi apa yang akan berlaku adalah top speed kita tak dapat pick up dan top speed yang sebenar. Okay, jadi minyak kena yang ikut spek punya. Okay, ikut spek mesin punya Magic Pilot tu kena sesuaikan lah. Okay, jadi tak perlu besar kan, pakai je mod nombor 4. Okay, tu kelebihan dia kalau kita pakai CDI daripada mapping CDT. Okay, jadi mod nombor 4 adalah sebuah helikopter. Jadi mod nombor 5 adalah backfire. Okay, backfire ni fungsi dia kita guna waktu berhenti motor, kita ram, kita lepas dia letup. Okay, tu beza dia dengan yang nombor 3. Okay, jadi mod nombor 6 adalah timing kuda boleh bawa jalan. Okay, jadi timing kuda ni boleh bawa jalan. Kalau nak mudah kawal dia, okay, pakai kelas tangan lah. Okay, kalau tak ada kelas tangan, boleh pakai kelas kaki. Okay, main-main minyak sikit. Okay, main-main kelas sikit, bawa jalan slow, baru dia tak mati. Kalau kita terus pulas, biasa dia mati lah. Okay, jadi macam tu cara kita selesai kan, pakai kelas tangan. Jadi tak ada pun boleh main kelas kaki lah. Okay, jadi mod nombor 7 ni adalah mod laptop api power. Okay, mod ni api dia lagi padu lah, lagi besar. Okay, jadi mod nombor 8 adalah mod race main dekat dan mod daily. Jadi mod nombor 8 ni adalah mod yang kita boleh race main dekat 1 kilo 2 kilo. Okay, api ni memang padu. Sebab tu kita main dekat je. Okay, jadi kalau kita main jauh, takut terlalu panas akan merosakkan kita punya mesin lah. Okay, kita nak pakai mesin kita lama, yang paling penting pakai minyak enjin yang berkualiti tinggi lah. Okay, untuk bagi mesin kawan-kawan tahan lama. Okay, dapat mengurangkan daya geseran. Okay, jadi mod nombor 8 ni adalah mod daily juga. Jadi sesuai untuk main dekat ataupun bawa harian, pergi kerja apa, laju sekejap-sekejap, sangat sesuai mod nombor 8. Okay, jadi kita nak keluar off kan, tekan pangkah, tekan yes. Okay, jadi data dah tersimpan dengan baik dalam chip CDI. Jika berminat untuk order CDI siap mapping, boleh WhatsApp nombor di bawah. Terima kasih support.